Kalau Harzan nak, dia kena datang Kuantan. Yes. Kalau dia nak, dia kena datang Kuantan. Okay? Pandai tak saya cari alasan? Pandai. Jadi laki ni kena pandai. Kena pandai pancing. Lagi sekali Okay. Hai, saya Harzan. Saya suka Harry. 1, 2, go. Cakaplah. Hai. Saya Harzan. Kenapa muka macam tu? Okay. Hai, saya Hazan. Saya idolakan Harry. Okay, aku okay. Tak nak aku nak kau cakap saya suka Harry. Okay, fine. Okay. Cuba kau cakap guna suara kau. Hai, saya Hazan. Saya mentor kepada Harry. Aku ni dekat depan aku punya hotel. Apartmen aku. Oh ya? Ni Harzan. Nak tanya. Tanya. Macam Tanyalah. Nak tanya apa, tanyalah. Cepat. Tanya. Kau sama umur dengan aku kan? Kejap, tersangkut. Kau sama umur dengan aku kan? Agak-agak kan? Bila kau rasa kau macam nak kahwin? Aku ni bukan apa tau. Aku mindset aku provider. Mungkin umur aku 24 aku akan kahwin. Tahun depan dah? Ya. Mungkin aku akan berkahwin umur aku 24 tahun. Ya. Kau agak-agak kau nak kahwin dengan siapa? Tanyalah aku wallahi ke tak? Ha? Tanya aku wallahi ke tak? Wallahi kau nak kahwin tahun depan? Tipu. Mantap lah, awal gila. Agak-agak kan? Kau punya taste macam mana? Aku kau ajar soalan kau ni soalan kau ajar. Rasa macam dah pernah bagi tahu dah. Tak payah tanya lagi. Okey lah Mak. Kau punya taste macam mana? Aku suka lelaki yang suara dia mesti kena garau lagi daripada aku. Kalau aku punya suara dah macam gini, suara dia kena lagi atas daripada aku. Kena lagi komando-komando punya suara. Memang kalau bercakap, lipas tu berjalan boleh goyang-goyang kat lantai. Punya takut dengar. Okay, itu satu. Aku suka lelaki yang muka parut-parut. Memang muka jerawat kita tak kira. Semua ada. Itu Datuk Siti pun ada. Setakat parut jerawat Datuk Siti pun ada. Parut jerawat aku banyak. Lantak kau lah. Aku nak parut parang. Yang memang kena tetak punya muka. Yang memang kena sembelih. Nak ikat lembu korban terlepas. Tanduk dia terkena muka dia. Berlubang sini lah. Aku nak muka-muka macam gitu. Betul? Lepas tu aku memang minat yang kelakar lah. Sebab dalam rumah aku nak adakan satu pentas stand up komedi tau. Jadi kalau aku AI lah. lebih kurang aku nak set up. Sebab bila penat balik kerja, laki aku boleh buat stand up komedi hibur aku. Kalau dia penat balik kerja, aku akan buat stand up komedi. Jadi aku memang nak yang kelakar. Aku memang nak yang kelakar. Engkau nak suara garau. Suara garau, muka berparut. Ada muka parut. Kelakar. Body aku nak body spek-spek pekerja ladang sawit punya body. Kalau gitu kau ambil setan. Muka-muka parut kan? Kau ambil yang itu. Kalau setan tak kelakar. Muka parut belah gitu, itu tak rupa manusia. Itu aja rampang. Itu tak ada yang Jahitlah dulu. Dah parut jahit kan. Bukannya aku nak yang terkopak-kopak tu. Itu aku bertakut. Kau ni aku malas jawab soalan kau. Kau lebih nak hina aku. Kau punya taste macam ni. Aku betul suka. Aku memang nak suka macam tu. Ya, aku suka yang kerja-kerja sawit punya. Yang body ketak-ketak. Memang sekali bercakap tak ada siapa nak join tu. Memang takut orang dengar dia cakap. Aku suka macam gitu. Wallahi kau suka macam tu? Bak body tak lah. Yang lain semua wallahi. Betul. Aku memang suka lelaki muka ganas. Betul. Contoh kalau dekat influencer ni muka macam tu. Siapa? Alah, aku tak ada contoh.
Tapi kalau macam muka kau memang tak lepas lah. Itu je. Kau terlalu jambu dan handsome. Aku tak boleh belah yang handsome. Aku tak nak lelaki aku direbuti. Cukup aku saja. Tapi kalau aku nak rebut kau boleh? Kodok. Kalau aku nak rebut kau boleh? Bak datang. Cuba try. Bak datang. Kau memang sakit. Macam mana pak? Kau hadir dalam hidupku seperti cahaya menerangi malam. Hatiku yang dulu rapuh kini kembali percaya pada cinta. Setiap senyummu menenangkan, seperti hujan reda di musim panas. Ku temu